macam mana kita nak mengesan. Ya. Kita nak mengesan adakah benar video berkenaan. Ya, especially kami yang tak pandai teknologi ni. Ya, bagaimana nak kesan? Okey, yang pertama, apabila kita lihat video melibatkan video-video yang disebarkan, terutama kita dari sudut fitnah lah tuan. Okey, baik fitnah. Jadi video berkenaan kita lihat walaupun bibirnya boleh bercakap. Baik, bibir bercakap. Okey. Gambar itu boleh bercakap. Ya. Tetapi kedipan mata tiada tuan. Okey, maknanya untuk kita yang tak pandai teknologi, kita pandai kalau sedang bibir dia bercakap, cepat-cepat kita perhatikan mata dia. Ya, betul. Jadi baik. dia tak ada eye contact tuan. Roger. Baik. Video itu tidak ada eye contact. Okey. Hanya bibir saja bergerak. Apabila suara pula, suara pula, sekiranya kita amati suara berkenaan, kita dapati suara berkenaan dia lebih kepada mesin record. Jadi dia tak konsisten. Oh, dia macam tak original. Yes, betul. Walaupun menggunakan suara tuan. Ya. Tetapi kita lihat bila mengamati betul-betul intonasinya mendatar. Oh, betul. Dan suaranya dia ada synchronize-nya melalui robot. Oh, betul. Dia macam kita sekarang tinggi rendah, emosi sikit. So dia tak ada lah dari situ. Baik. Itu. Dan selain itu, kita pula boleh melihatlah daripada segi gambar itu sendiri tuan, di mana pencahayaannya dan sebagainya. Kita boleh lihat dia malap dan sebagainya. Itu adalah secara kasar yang masyarakat sebenarnya boleh menentukan sama ada video itu adalah sahih atau tidak. Oh, terima kasihlah puan. Ini maklumat sangat berguna ni. Kita sebagai ahli-ahli masyarakat kita kena faham bahawa teknologi AI ni telah digunakan oleh scammer untuk menipu kita. Dan khususnya kalau dia ambil gambar kita, apabila kita bervideo kamera dengan seseorang, setiap kali dia bercakap, bibir dia akan bergerak, kita perhatikan mata dia. Betul. So dia punya amaran dia ialah bercakap dan perhatikan mata. Kalau percakapan, pergerakan bibir dan mata tak berkelip, itu adalah AI. Terima kasih puan. Hari ini saya sudah faham. Kemudian kalau suara pula, kita tengok bahawa suara dia, momentum dia stereotype. Betul. Dia stereotype saja. Okey. Jadi selalunya kita menasihatkan macam mana kita nak nasihatkan kepada rakan-rakan ataupun di media sosial bagaimana kita tidak di-scam pertama sekali. Yang tentang gambar, okey, sekarang saya sudah tahulah. Okey, yang tentang suara ni, apabila kita terima telefon, orang kata, ada kecemasan ni, minta tolong duit key in RM100 ke RM200. Kita sama ada kita wujudkan password. Ataupun satu lagi kita tanya dia, sebelum ni kita jumpa kat mana? So itu AI tak boleh ubah sebab AI tak tahu sejarah. Betul. Jadi kita tanya dia sejarah. Contohnya kita membesar dekat mana, kita hari minggu lepas jumpa di mana. Kalau dia tak dapat jawab, itu bukan belakang kita. Itu adalah suara daripada AI.